Sayur campur. Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak sayur campur lah, sisa-sisa sayur hari tu kan. Lodi tapi tak ada suun lah ya. Ni kita tumis dulu bawang merah. Dah sudah tu bawang merah dengan bawang putih. Sudah tu kita masukkan sayur. Ada cili, kobis, carrot, dengan sikit daging. Tumis sajalah dengan kacang tu lah. Baki-baki buat lodi hari tu. Kita kena masak juga. Ini raya yang ketiga. Tumislah, osang-oseng tu. Tunggulah sampai kacang tu dah layu, kobis dia dah layu, baru masukkan air. Sebelum tu masukkanlah perasa, garam, ajino dengan seasoning ya, perasa ayam. Kita tumislah dulu sampai dilayu gitu. Maklumlah banyak juga ni. Alhamdulillah pagi tadi air ada pula. Tapi tak tahulah sampai pukul berapa ni. Sebab hari Senin kan. Hari Ahad itu memang agaknya ramai orang. Lepas tu air tak keluar sampai jejak pukul 3 pagi mak bangun. Tak ada air. Takut tak ada air. Tapi mungkin raya 4, raya 5 tu dah ada air lah. Kita tumis dulu sampai dia layu. Dah sudah tu masukkan air sikit. Saya campur je, campur. Tapi besok lusa dah kena pergi beli lauk lagi lah. Ada tak yang sama? Kat sini kedai raya pertama memang tak buka. Tunggu sampai raya ketiga kita baru kedai tu dibuka. Okey, kita dah masukkan air lah tu ya. Gitu ajalah ceritanya ya. Hari ni masak sayur campur. Campur. Kita kena lambat masak, nanti dah warnanya dah lain, tak cantik pula.